Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast TV PSSK. Saya Aisyah Inara akan bersama dengan anda hari ini. Alhamdulillah, kita diberi peluang bertemu lagi dengan bulan penuh keberkatan, keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Abdul Rahimin bin Syed Rahman untuk memberi tazkirah Ramadan. Dipersilakan. Baik, terima kasih adik Aisyah Inara kerana menjemput Ustaz untuk menyampaikan sedikit tazkirah ringkas bersempena dengan sambutan ataupun untuk menyambut kedatangan Ramadan, ahlan Ramadan, yang mana sebelum tu Ustaz mengucapkan selamat datang kepada Ramadan yang akan kita jumpa beberapa hari lagi, yang mana Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat berkat, yang ditunggu-tunggu. Kalau salafus soleh dulu menunggu-nunggu kedatangan Ramadan ni 6 bulan sebelum Ramadan tu dia dah bersedia lah. Dan Nabi pun menyarankan kepada kita, pasal itulah bila masuk saja bulan Rajab, Nabi dah sarankan kepada kita supaya membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini menunjukkan Nabi sangat menunggu-nunggu kedatangan Ramadan yang sangat berkat ini. Jadi kita sebagai umat Nabi ini, apakah persediaan yang kita buat untuk menyambut kedatangan Ramadan? Adakah kita dah tahu Ramadan itu apa? Apakah yang perlu kita persiapkan dari segi mental, dari segi fizikalnya, kan? Jadi Ramadan itu apa sebenarnya? Ramadan ini, kalau diikutkan maksud Ramadan ini dari segi bahasanya menahan, ataupun imsak, maknanya kita menahan diri kita. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah syaraknya, maksud puasa ni ialah kita menahan diri kita dari melakukan perkara-perkara, dari makan dan minum, melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, melakukan perkara-perkara yang boleh mengakibatkan kurangnya pahala puasa, dari fajar, dari subuh, ataupun kita sebut biasanya dari waktu subuh sampailah waktu maghrib, ataupun dipanggil terbenamnya matahari, kan? Itu maksud puasa. Jadi banyak benda, banyak perkara yang kita perlu persiapkan sebenarnya untuk menyambut kedatangan Ramadan ini. Antaranya yang pertama yang kita perlu sediakan ialah ilmu. Ilmu tentang puasa. Kita mesti kena tahu apa rukun puasa, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa, apa perkara-perkara yang boleh meningkatkan pahala puasa kita, apa yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Itu antara perkara-perkara yang kita perlu sediakan. Ilmu itu sangat penting, sebab apa-apa ibadat pun kalau kita lakukan tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, maka sudah pasti ibadat yang kita lakukan itu tidak sempurna. Jadi kalau macam puasa ni, macam rukun puasa, apa yang kita perlu tahu rukun puasa? Rukun puasa ni tak susah pun Inara. Hanya ada 2 sahaja. Rukun puasa hanya ada 2 sahaja. Yang pertama ialah kita mesti berniat. Itu rukun puasa. Niat pada waktu malam untuk berpuasa. Niat puasa pada waktu malam itu adalah rukun. Dan yang kedua, rukun puasa ini adalah imsak.
Apa maksud imsak? Yang Ustaz dah terangkan tadi, imsak ni ialah kita menahan diri dari melakukan makan dan minum ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu adalah rukun puasa, 2 sahaja. Dan antara lain persediaan kita untuk menghadapi puasa juga, kita kena tahu apakah tujuan kita berpuasa. Kenapa Allah datangkan bulan Ramadan itu supaya kita berpuasa? Apa tujuannya? Di sini kalau ikutkan tujuan tu sangat banyak tujuan yang Allah datangkan puasa tu. Tapi antara tujuan yang paling besar yang Allah sebut kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah fardukan kita puasa pada bulan Ramadan? Yang akhir sekali, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melakukan satu ibadat, iaitu kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang tujuan yang paling besarnya adalah kita bertakwa kepada Allah. Yang mana takwa ni, kalau ikutkan maksud takwa ni banyak, banyak sangat ulama-ulama mentafsirkan maksud takwa. Tapi Ustaz nak sebut satu saja maksud takwa yang dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa maksud dia? Maksud takwa ini ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit, dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Itu antara maksud takwa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, itulah antara yang dimaksudkan dengan takwa. Yang kedua, Ustaz nak sebut juga tentang kelebihan berpuasa ni. Apa kelebihan berpuasa? Pun sama juga kalau kita belik-belik dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, kita belik dalam YouTube ke, dalam internet ke, bermacam-macam tentang kelebihan-kelebihan berpuasa. Cuma Ustaz nak sebutkan sini satu saja ataupun 2 saja kelebihan berpuasa ni yang Nabi sebut dalam satu hadis, lis-shaimi farhatani yafrahu ma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, muttafaqun alaih. Hadis ini Nabi sebut untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan apabila kita berbuka puasa. Kita penat berpuasa, kita penat berpuasa di siang hari, lepas tu bila petang tu masuk je waktu maghrib, kita pun seronok untuk berbuka puasa dengan hidangan-hidangan juadah yang ada kan. Kita rasa seronok. Dan satu lagi kegembiraan yang Allah sediakan kepada orang yang berpuasa ini, iaitu ketika bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Orang yang berpuasa ni, Allah akan bagi kegembiraan yang akhir sekali, sempena dengan Ramadan yang akan tiba ni. Ustaz mengucapkan ahlan ya Ramadan, dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam, kepada Aisyah Inara, kepada ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, dan semua yang melihat podcast ni. Semoga sambutan ataupun Ramadan kali ini akan lebih bermakna untuk kita, dan lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya, insya-Allah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita insan yang lebih baik dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana mendengar podcast TVPSSK. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك